Soalan 15. Okey, so sekarang sebuah kapal terbang bergerak dari titik P ke titik Q di mana Q terletak 900 km ke arah timur dari P. Okey, laju kapal terbang dalam udara pegun ialah V dan terdapat angin yang bertiup dengan laju tetap U. Okey darling, so sekarang ni given the airplane flies directly from P to Q, find the value of P. So sekarang ni kita ada apa kita panggil ni laju kapal terbang, dia bercampur dengan angin yang bertiup. Kat sini kita akan ada resultant vector. Okey, vektor paduan. So kamu kena tahu ayat dia betul-betul tahu. Ayat dia yang di sini due east of P, bergerak ke arah timur daripada P. So kapal terbang ni dia parallel to x axis, dia ke kanan. Okay, bila ke kanan, this is our displacement lah, sama dengan 900. So jadi kita kena carilah kita punya vektor paduan kita. So kalau kat sini cikgu tunjuk vektor paduan kita V, kita campurkan dengan U. So kita akan dapat hasilnya di sini. Dalam sebutan I, dalam sebutan J. Okay, disebabkan dia parallel to X axis, our Y equal 0. Tak ada Y kan? Our Y equal 0, dapat B sama dengan 100. Okay, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, okay, cikgu sharekan ini student cikgu punya working step, di mana kita menggunakan kolom. Okay, vektor kita tadi bercampur dengan angin. Okay, akan jadi macam ni. Okay, sebab apa 900 0 ni? Sebab kita parallel to X axis kan, Y 0. Jadi cikgu compare with term of Y, kita akan dapat B. Okey, nama student cikgu ni namanya Uy. Saya suka working step Uy. Okey, seterusnya, okey ni pula. Okey, jika perjalanan tersebut mengambil masa 1.25 jam, buktikan bahawa A sama dengan 20. Okey, dekat sini kita menggunakan formula displacement sama dengan velocity times times. Okey. Okey, ataupun sebenarnya velocity equal displacement over time. So kat sini cikgu ubah lah. So our displacement 900 ke kanan positif. Velocity yang kita cari tadi lah A dan time. Okay, so tadi kita terus darab lah. Okay, cikgu 900 tadi. Okay, sudah bahagi dengan 1.25 dapat dia kan. Jadi cikgu keluarkan. Okay, dapatlah 20. Okay, so ini working step student cikgu. Okay, Uy. Alright, so kita menggunakan V sama dengan ST. Okay, so cikgu, kita nak cari T kan. T cikgu buat pergi kanan. Oh sorry, bukan. Cikgu buat pergi kiri, maksudnya V darab T. Cikgu replace T kita apa, V kita apa tadi, dan this is our displacement. And then cikgu gantikan B tadi 100. Okay, kita akan dapat sini. Sini akan jadi kosong lah. Jadi cikgu compare X pula. Okay, cikgu compare X pula. So, bila compare X, kamu darab hati-hati. So, cikgu dapat 720 tolak 700. Cikgu berjaya buktikan A equal 20. Zas. Okay, so soalan C. Kapal terbang itu pulang dari Q ke P dengan lajunya dalam udara pegun ialah V. Okay, dia dah bagi laju dia. Okey, lepas tu kira masa yang dia ambil untuk pulang dengan andaian laju angin tidak berubah. So, laju angin tidak berubah. Cikgu keluarkan maklumat ya. Okey, ini lajunya. Cikgu gantikan nilai A dengan B tadi. Okey, so cikgu akan dapat ni lah. Okey, so dengan menggunakan formula S sama dengan VT tadi. Alright, sama kan? Okey, di mana 900 kita terus bahagi dengan 680 kita punya V tadi. So kita akan dapat ni. Alright, ini cikgu punya student punya working step. Okey, return. Kita nak return, dia dah bagi V yang baru. U tidak berubah. Ini formula tadi. Okey, so cikgu ganti in term of column. Okey, negative 700, negative 100 based on ni dah bagi. Kamu simplify dalam, okay, kenapa negative 900? Sebab dia bergerak to the left, return. Bila return, negative vector. Alright, so kat sini simplify. Alright, cikgu bandingkan. Okay, cikgu replace dulu nilai A dengan B tadi. Okay, replacekan. And then simplify.
Okay, cikgu compare in term of X. Cikgu compare in term of X. Dapat jawapan juga. Zaz. Okay, selesai. Okay, so berapakah laju sebenar kapal terbang apabila tiada angin? Okay, kalau tiada angin, kita guna vektor yang sama. Okay, tak ada angin. Terus kita cari magnitude dia. Okay, bye-bye.